ke mana lagi? Bas, Ya? kalau hari-hari kita makan nasi lemak, roti canai, jemu juga kan, Bas? Wah, kalau dah hari-hari makan, tentulah rasa jemu. Tapi Bas pasti, labu-labi mesti ada resepi baru untuk menggantikan sarapan biasa kita tu. Baguslah tu, Bas. Belum tengok Bas kandungan lagi, saya dah teli. Wah, kamu ni kalau pasal makan, nombor satu. Mesti, Laju Bas. je. Tak apa, jom kita saksikan dulu apa resepi labu-labi hari ni. Ajak kawan-kawan tu. Kawan-kawan, jom sama-sama kita saksikan Labu-labi at Kids on Tour. Kawan-kawan. Wah. Labu-labi at Kids on Tour. Labi, Ya? buat apa ni? Saya tengah fikir ilham untuk buat sajak. Pandai ke kamu bersajak? Memang saya pandai bersajak. Labi ni buat untuk siapa ni? Untuk buah hati saya lah. Saya memang dah ada buah hati dah. Ya betul ni. Betul lah. Siapa yang nak kat awak tu? Ish? Nak dengar? Nak? Wahai buah hatiku, wajahmu bulat bagai tembikai merah. Bibirmu nipis bagai limau nipis. Matamu sepit bagai kismis kering. Batang hidungmu mancung bagaikan... Berhenti! Ni sajak ke apa ni? Sajak lah. Alah, kita ni kan tukang masak. Semua dari otak saya ni memang semua makanan. Biasalah, kita kan dah dilahirkan untuk memasak kan? Ya, betul tu. Sekarang beritahu nama resipi kita. Nama resepi kita hari ini ialah roti keju double decker. Betul tu. Dan bahan-bahannya ialah keju, mentega, timun dan roti. Dan wahai kawanku labu, tolong buatkan untuk kawan kita di rumah. Terima kasih banyak-banyak. Ya, mulakan. Makan. Kita ambil roti. Roti, ya. Sambungkan mentega. Pegangkan. Sapukan. Dah rata dah. Nak tahu banyak ke sikit? Sikit je. Okey. Tak satu. So, kita Kita nak buat lagi satu ke tak nak? Tak, buat keju dulu. Buat keju. Pandai juga. Okey. Lepas tu kita buat apa? Kita ambil timun. 2 keping. Wah. Ada 1 keping. Okey. So, Dan dah sah. Belum. kita ambil lagi 1. Sebab nama ni double decker. Tak, tutup je dulu. Baru sapu. Betul. Okey, kita ambil ni. Sapukan. Tak sama-sama. Timun. Timun. Okey. Kita tu. Dan yang terakhir, tutup. Dah pun siap. Kawan-kawan, jangan lupa cuba ya di rumah. Kawan-kawan cuba resipi ni. Mesti kawan-kawan suka. Betul tu. Sekarang Telah dibuat khas oleh labu. Labi Kids on Tour. Sekarang, jom kita makan. Jom. Sekejap. Jumpa kawan-kawan rumah tu. Kawan-kawan, jumpa lagi dalam Labu Labi at Kids on Tour. Wahai buah hatiku. Sekarang jom kita makan. Kita pergi sana makan. Bye. Bye-bye. Wah, Bas. Berselera saya dibuatnya. Oh, baguslah macam tu. Bas, saya ada idea. Apa kata kita naik atas dan buat roti keju 2 tingkat tu? Sekarang ni apa kata kamu saja yang naik atas dan buat
roti keju 2 tingkat tu lebih tahu untuk Bas sekali. Sementara Bas nak siapkan kerja-kerja ni dulu. Oh, untuk Bas? Boleh. Kalau macam tu, terima kasih Asrik. Sama-sama, Sebab tu Bas. Bas sayang kamu. Dah ada je, Bas. Kawan-kawan pula, apa kata sekarang ni kita terus saksikan kartun seterusnya. Kartun Frogman XC. Saksikan!